16 terlepas. Jadi konsep kita hari ini produk kita ialah yang penting sekali kita ada syarat utama yang kita berikan sampai 16 tahun hari ini ialah kerana produk kita yang pertama sekali produk kita nak keluarkan mesti ada syarat. Yang pertama nampak kesan dalam masa yang singkat. So yang kedua produk kita mesti kena sedap. Dia cakap bagus tapi nak minum nak kena tutup mata tutup hidung itu bukan sedap, itu bukan sedap lagi. Jadi ketiga harga mesti mampu milih bukan mampus milih. Jadi konsep ataupun rawatan yang kita amalkan CIA. Jadi yang pertama sekali kita cuci, kita bagi timbang dan kita aktif. So jadi hari ini produk kita yang penting sekali ialah kita punya biocleanser yang mana pernah semua kita dapat produk kita yang 10 tahun lepas dan lepas itu dia cari lagi produk kita. So produk kita bukan yang untuk membuat menjana pendapatan, sebenarnya kita punya produk kita adalah untuk membantu pesakit-pesakit. Jadi hari ini produk kita memang kita yang penting sekali kita nak sihatkan semua orang, sambil itu kita akan jana pendapatan. Dan kita punya konsep bukan untuk mendapat pendapatan, yang konsep kita ialah untuk merawat kesihatan kita. So jadi, you bayangkan yang mana orang sakit tu bila kita offer produk kita untuk dia, dalam masa yang singkat sudah nampak kesan, itulah kepuasan BNM. So jadi hari ini yang siapa yang amalkan yang penting. So yang penting saya produk kita ialah yang pertama sekali kita bersihkan usus untuk kita punya kesihatan. Dalam hadis pun ada cakap. Jadi segala penyakit datang daripada usus. So dalam kajian di Amerika dalam 20,000 pesakit, dalam kajian selidik 20,000 pesakit itu yang dikaji selidik tanpa satu orang pun yang usus dia bersih. Jadi semua penyakit datang dari usus. Jadi usus kita tak cuci, kita tak buang itu toksin, besok kita kena buang usus. Itu yang pertama. So yang kedua hari ini kita bioenzim ialah untuk bersihkan kita punya saraf ataupun kita punya darah. Jadi kita kalau kita bersihkan kita punya darah, itulah kita akan sehat. Itu yang penting. So hari ini kita merangkul sebanyak 40 produk. Jadi produk-produk kita hari ini kita bukan setakat produk yang kita nak keluar untuk cari pendapatan. Jadi produk yang kita keluarkan hari ini ialah untuk keperluan pasaran ataupun keperluan kita punya pengguna. Jadi itu yang setiap produk yang kita keluar kita nampak ada permintaan yang kita akan keluarkan. Dan produk yang kita keluar kita pastikan ada kesan, ada dia punya khasiat. Setelah itu yang ketiga yang paling penting ialah kita punya harga mampu milih, bukan harga mampus milih. So jadi saya pun tidak mau banyak ke masalah lagi. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan setakat ini, yang mana kita hari ini produk kita bertahan sampai 16 tahun. Jadi produk kita yang penting kita bukan kita nak jual produk. Jadi yang penting kita akan kongsikan produk kita untuk orang. Jadi produk kita tak perlu ditolak. Jadi yang penting produk kita tarik kita jalan. Jadi kita punya konsep. So jadi yang penting kita perlu sponsor dia jadi masuk jadi ahli. Yang penting dia bagi masuk mulut saja. Okay. Ya. Itu saja yang ada kongsikan sekarang ini. So jadi kita jumpa di masa akan datang. Terima kasih. Kepada kita Terima kasih ya kepada kita punya founder. Saya ingatkan Kak Hassan itu hari sekejap juga. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada founder Mr. Victor. Dia orang daripada Kulim SQ kita Kulim Kedah. Satu tepukan gemuruh untuk beliau. Okey, alhamdulillah ya. Jadi dengan ini video mengucapkan sesi suami daripada Pulau Pinang. Okey. Encik Beli kita daripada Kuala Lumpur dan kepada kita co-founder kita bersama isteri dan juga keluarga beliau hadir bersama-sama, dan juga kepada tim Melaka ya, tim Melaka yang sama-sama meraihkan majlis pembukaan stokis Sepang 4, iaitu
Kak Zana, Kak Mina, okey, Datin Hawa, Abang Zalil, semua yang tim Melaka lah. Jangan lupa tim Melaka dan Cikgu Kairika, saya tak dulu sekali jumpa di Stokis B&M Cheng. Kita buat di Cheng Melaka dan di sini kita buat setiap hari Sabtu kita akan buat. Jadi kepada hadirin, kepada usahawan semua nak tahu bagaimana B&M boleh menjana pendapatan ataupun bagaimana khasiat produk-produk B&M, bolehlah hadir di sini insya-Allah. So, siapa yang nak buat analisis Cik Dara, kita masih teruskan lagi, boleh masuk secara percuma. Okey, dan dengan ini Dino nak ucapkan ampun dan maaf sekiranya daripada pagi sampailah sekarang sekiranya Gurau Senda ada ucapan atau kata-kata yang mengguris hati, selama Gurau Senda Dino minta ampun dan maaf kerana segala kekurangannya daripada Dino sendiri, yang baik daripada Allah SWT, yang tak baiknya daripada Dino sendiri. Semoga kita semua terus maju jaya dan juga sihat dan selamat menyambut tahun baru dan juga selamat menjalani ibadah puasa pada tahun ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.